Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV PSS. Nama saya Muhammad Akmal dan juga bersama saya Muhammad Hafiz Zakwan. Okey. Akmal, kenapa sekolah kita ramai orang hari ni? Kau tak tahu Tak tahu. Sekolah kita jadi tuan rumah bagi zon utara. So sebab itulah ramai orang datang. Kita tengok tu. Betul. Okey, hari ni kita akan interview salah satu peserta daripada setiap sekolah. Mari kita tontonkan. كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل يا ليل يا ليل. Bersama saya wartawan anda pada hari ini. Sekarang saya berada di MIT Sabak Bernam. Korang dari sekolah mana? Kita orang daripada sekolah Sam Bahagian Terap. Kita orang wakil daripada nasyid Sekolah Agama Menengah Bahagian Terap. Apakah harapan anda dan harapan untuk guru-guru pada guru-guru pembimbing? Harapan kami semoga guru pembimbing kami ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Zarina serta guru-guru yang lain. Jadi pada Ustazah Zarina, kita orang sayang Ustazah. Ustazah sentiasa di hati kita orang. So terima kasih banyak-banyak Ustazah sebab Ustazah, walaupun Ustazah busy, Ustazah still lagi nak curi masa untuk kita orang. Ustazah nak sangat kita orang menang, insyaAllah kita orang top 3. Tapi kalau tak dapat tu, mungkin rezeki tahun depannya lagi, mungkin. So itu saja daripada saya yang terakhir untuk tahun ini. Kita orang yakin top 3. Top 3. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama peserta Kamil dari Samuan. Ya, Samuan. Okey, sama Madiah. Okey, boleh saya tanya nama siapa? Nama saya Isyad. Okey. Nama saya diberi Jas Muhammad. Korang masuk acara apa? Kita orang masuk acara nasyid. Baru je habis sebentar tadi. Sama. Sama, saya pun nasyid juga. Kalau diberi peluang pergi ke peringkat seterusnya, apa perasaan korang dan apa tindakan korang seterusnya? Kalau diberi peluang untuk pergi peringkat seterusnya, mungkin kita orang akan sujud syukur. Lepas tu akan buat lebih terbaik dari segi suara, gaya dan semua itulah. Okay. Supaya orang dapat perform di peringkat negeri. Sama. Bagi saya, perasaan kita akan memang betul-betul gembira sebab kita orang daripada tahun lepas memang target untuk negeri, tapi dekat 3 tahun jugalah kami usaha semua benda ni. Mampu daerah aja. So tahun ni kami harap dapat untuk pergi peringkat seterusnya lah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja interview daripada saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama peserta Kamil daripada sekolah MITS. Saya nak tahu korang masuk apa? Kami masuk Musamarah. Musamarah. Okey. Nama awak siapa? Nama panggil Wan. Saya panggil Capi. Contoh, kalau korang berdua dapat masuk menang dan lawan ke peringkat seterusnya, apa perasaan korang? Kami memang rasa sungguh gembira lah sebab tahun ni tahun first kita masuk Musamarah. Saya bersyukur sebab ni pun kali pertama saya masuk Musamarah untuk wakil sekolah. Terima kasih. Itu saja daripada interview PSS Sam Bahagian Terap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifah Dan saya Dini. kami dari TV PSS Sam Better. Hari ini saya dan Nifah ditugaskan untuk menjadi host anda. Tapi kan Nifah, dekat sekolah kita ada apa ya? Ada apa ya? Lah. Hari ni kan hari kedua untuk Kamil peringkat zon utara. Tapi ada pertandingan apa je? Mana boleh bagi tahu. Nama pun YouTube. Kenalah tengok video sampai habis. Let's go. يا ليل يا ليل من غرام وليلته عجب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال ليلي يا ليل يا ليلي
saya Maiha. Saya bersama dengan saya Syifina Balkis, boleh panggil Kis. Aku dari sekolah mana? Saya dari Samti Saat Bahasa 38. Apa perasaan hari ini? Kalau perasaan saya rasa gembira sebab ini first time saya pergi Sambagan Terap ni. And saya rasa teruja lah sebab ada kolam ikan besar kat situ. Tak, sekolah kita tak ada kolam ikan besar macam tu. Tapi saya rasa gementar kan tadi sebab saya jadi urusan Dewan Debat. Saya akan harap saya berharap agar semua ahli-ahli peserta Kamil kat sini berpuas hati dengan keputusan ni. Tak ada yang sedih, tak ada yang marah, tak ada yang bergaduh, semuanya berpuas hatilah. Dan saya berharap agar kita dapat jumpa lagi di mana-mana sahaja. Okey, terima kasih Kak Kis. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Nur Danisha dan saya bersama Tanya, apakah perasaan Tuan pada Kamil pada tahun ini? Apakah harapan Tuan pada Kamil akan datang pada tahun hadapan? Okey, harapan pada Kamil akan datang. Kerana Kamil ni sampai tahun kita akan melakukan setiap sekolah ni. Semoga setiap pelajar sebagai matlamat kita yang nak memberikan bakat sebagai orang yang ada di setiap sekolah ini, semua peserta ini keluarkan bakat-bakat yang ada, kita terjemahkan dalam pertandingan kami supaya kita akan bawa mereka ni yang terpilih untuk peringkat negeri yang Terima kasih Tuan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madiha Dan saya Hanis. Kami dari TVPSS Sambeta. Memandangkan hari ini hari yang ketiga dan hari terakhir bagi Kamil peringkat Zon Utara bagi sesi 2025. Tapi kan Madiha, Yo, hari ni kan hari last. Ada apa je? mesti korang nak tahu juga kan? Jom kita tengok video ni sampai habis. Let's go. روحي روحي معاه وفي جماله ضيعي تضع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي ده اللي القمر من عينيه ولا غار دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار يا روحي روحي معاه وفي جماله ضيعي تضع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي ده اللي القمر من عينيه ولا غار دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي من غرام وليلي طار حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي من غرام وليلي طار حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masya Bella dari TVPSS Sambagan Terap. Hari ini saya nak interview dua orang daripada sekolah Samtaj. Nama siapa ya? Nama saya Asma binti Muhammad Raziz. Nama saya Kasih Iman binti Zul Hakim. Ada masuk acara apa-apakah hari ini? Kami berdua masuk debat bahasa Melayu acara terbuka. Boleh saya nak tahu macam mana perasaan pada hari ini? Oh, perasaan hari ni, kita orang datang sebenarnya nak tuntut hadiah je hari ni. Kita orang dah kalah semalam. Jadi hari ni kita orang tengok pusingan akhir debat bahasa Melayu tadi, Mix lawan Mix lawan Samti. Nanti kita tengok keputusannya macam mana, siapa yang menang. Apa keyakinan untuk join debat pada tahun ini? Oh, keyakinan. Untuk saya sebab saya nak cuba pengalaman tu macam mana orang berdebat dia cara dia orang berfikir macam mana. Jadi saya tertarik dengan benda tu sebenarnya. Sebab tu saja ada keyakinan sikit nak join debat. Itu saja. Terima kasih. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Abang dari sekolah mana? Dari MIT Sabak Benam. Mix Sabak Benam. Oh, hari ni abang masuk acara apa? Kami Kamil debat bahasa Arab mendengar rendah. Mendengar rendah. Okey. Jika diberi peluang, abang untuk tahun depan dan seterusnya, jika menang dan layak ke negeri, apa tindakan abang dan juga perasaan abang? Tindakan saya akan cuba yang terbaik untuk di peringkat negeri lah.
Dan juga harapan. Harapan mestilah menang, siapa tak nak menang kan? Betul. Abang? Macam tu lah juga saya punya harapan dengan dia sama je. Sama je. Okey. Okay, terima kasih di atas interviewnya.